Hai guys, jom ikut abang Skodeng. Perangai manusia. Ni jam pelik-pelik abang tengok. Seram. Shh, jangan bising-bising nanti manusia dengar kantoi lah bang. Tuh, korang tengok tu apa dia tengah buat. Ish. Kau dah kenapa dek? Terkinja-kinja macam aku kena belacan. Malu dek, malu. Saya tak ada duit kecil. Ada RM5 ni. Pakcik pulangkan balance RM4 boleh? Sedekah masa kau senang tu biasa. Tapi sedekah masa kau susah tu memang luar biasa dek. Saya nak yang ni, tapi saya nak free gift boleh? Bagilah sekali dengan keychain ke, stiker ke, apa-apa lah. Asalkan dapat free gift. Ni lagi satu perangai. Asal beli je nak free gift. Asal beli je nak free gift. Beli barang RM10 pun nak free gift. Aiman, yang tu binatang apa? Tu ialah tralalero tralala, cappuccino assassino, tung 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 sahur. Aduh hai dek. Jangan amalkan dek. Nanti boleh rosak otak. Mak bapak pantau lah anak-anak awak semua ya. Panjang gila. Aku dah panas ni. Kedai ni ada halal tak weh? Entahlah, ramai je orang beli. Bedal je lah. Sudahlah. Penat aku tengok kerenah korang ni. Baik aku pergi mandi sungai. Yak yak ye!